Kali ni kita nak cakap pasal spesies kaloi yang langka dari Sarawak. Kaloi manah giant red gourami Osphronemus septem fasciatus. Hai, saya Cap. Spesies kaloi manah ni dia endemik di Borneo, terutama di Sarawak. Di dalam keluarga Osphronomidae terdapat genus Osphronemus. Genus ni mengandungi 4 spesies dan salah satu spesiesnya adalah Osphronemus septem fasciatus. Kaloi manah ni dia turut dikenali sebagai kaloi Sarawak ataupun kaloi merah. Spesies kaloi manah ni diperkenalkan ke dunia saintifik pada tahun 1992. Di badan kaloi manah ni terdapat garis vertikal sebanyak 7 garis. Dan garis ni dia akan tetap ada sampailah ke kaloi ni dewasa. Cuma dia paling jelas ketika kaloi ni juvenile. Sebab tu nama saintifiknya septem fasciatus datang daripada perkataan Latin yang membawa maksud septem iaitu 7 dan fasciatus yang membawa maksud jalur ataupun baris. Ikan dewasa ada kalanya berwarna merah dengan garis yang masih kekal jelas pada badannya, menjadikan warna ikan ni sangat unik dan sangat menarik. Kalau nak cakap pasal saiz, spesimen terbesar yang pernah direkodkan adalah di Sungai Sarawak dengan anggaran panjang 72 hingga 87 cm dan berat mencapai sehingga 20.5 kg. Jadi ini adalah kaloi manah, spesies kaloi yang sangat langka dan hanya eksklusif di Sungai Sarawak.